Untuk Lina kan, dia macam consider wallet paling kecil lah untuk Kate Spade. Actually 3 colour. Satu colour cherry wood. Cherry wood ni susah dapat sebab ni seasonal colour. Dua ni colour permanent ya, selalu ada. Tapi Lina ni jarang ada sale. Ada warna hitam and also colour, ni colour apa yang lupa, ginger, warm ginger. So basically ada 3 colour. Kecil je, nipis je. Aisyah tunjuk colour this one lah ya. Aisyah terus lupa colour dia. Okay, this one dia ada pin mount logo dekat sini. Satu kat slot. Memang nipis. Besar tapak tangan je. Snap button. Dia tak ada pun ID window. Tapi dia ada zipper compartment untuk coins. Kira 3 lah. Boleh letak 3 cards kat sini. Satu kat sini. Satu kat sini. Lepas tu satu zipper. Zipper dia boleh tolak and boleh letak coins kat dalam ni. Lepas tu ada cash compartment. Cash tak payah lipat, boleh masuk straight. Untuk Lina ni harga dia kan RM350 sebelum voucher tau. So kalau pandai check voucher, untuk cara pembelian boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any question, boleh comment down below ataupun PM kita. And jangan lupa tekan button follow.